kita nak unboxing slipper. Sangat bagus untuk dipakai golongan berumur ataupun untuk siapa-siapa yang ada masalah sakit kaki. Ini adalah slipper kedua saya, sama design, sama color juga. Inilah slipper dia. Sebelum saya mulakan, saya akan pakai dulu saya punya face mist. Ini adalah brand saya sendiri untuk orang yang kulit berminyak seperti saya. InsyaAllah wangi. Inilah dia slippernya. Seperti yang anda nampak. Apa yang best dia, kalau anda nampak dekat bawah, nampak tak? Dia tulis apa tu? Tulis apa? Good ear. Dan lapisan bawah ini dia buat daripada material yang sama. Dia buat tayar kereta. Sebab tu harga dia tak adalah mahal sangat, berpatutan. Bila anda pakai ni, anda rasa sangat sedap, sangat selesa. Lapisan bawah ni dia memberi ketahanan. Slipper saya pakai tu dah lama tau, susah nak rosak. Material sama dengan tayar kereta kan lasak kan. Yang best lagi adalah slipper ni di bahagian atas ni dia foam. So dia bukannya getah biasa. Getah ni dia lembut tau. Kalau anda pijak, anda akan rasa anda seperti pijak di atas tilam yang empuk. Jadi sebab itulah saya cakap slipper ni sesuai untuk orang yang berumur ataupun orang yang sakit kaki ataupun orang yang lebih memilih keselesaan.